Kejap, kejap, kejap. Aduh. Kan aku dah cakap kejap, jangan sepak lagi. Aku tak dengar, maaf lah. Aduh. Alah, Ada. merah sikit je. Aduh, ini aku malas main dengan kau ni. Tak maaf lah. Dah, aku tak nak main lah dengan kau. Yus, tunggu lah Yus. Nak ah. Tak maaf lah Yus. Orang dah cakap kejap-kejap, dia sepak juga. Alah, macam mana nak main bola ni? Bola tak ada. Alah, sikit je pun. Iya. Oh, kat sini kau orang. Aku nak main juga boleh? Jomlah. Jomlah main. Tak payahlah ajak dia. Kenapa? Lagipun aku dah tak kawan dengan dia ni. Tak kawan. Okey, jomlah kita sama main lah. Kalau kau nak kawan dengan dia, aku nak bawa baliklah bola ni. Tak nak aku kawan dengan dia. Lagipun ni bola kau kan? Jangan sentuh bola aku. Sibuk je. Pergi balik. Orang dah tak nak kawan tu, balik je lah. Lah. Wan, rumah kau ada pam angin tak? Rumah aku tak ada pan angin. Rumah siapa ada pam angin? Sebab bola ni dah kemik ni. Ni kalau kena, bedang atas belakang. Nanti kalau kau pan, kebedan. Ya, keras kan? Ha. Wan, tengok. Nak tunjuk lori baru lah tu. Ya. Dah macam budak-budak kan? Yalah tu. Macam budak-budak. Wan, jom pergi main bola. Nak pergi main bola tu? Sekejap lah, aku nak pergi salin baju seluar sekejap. Aku tunggu dekat padang tau. Okey. Aku pergi dulu tau. Ya, okey. Aku nak main juga boleh? Boleh je. Tapi kawan kau tak marah ke? Aku dah tak kawan dah dengan dia. Aku nak kawan dengan kau pula. Dia boleh keluar? Ya, nak cuah macam mana? Dia naik macam ni. Kau kata kau nak main bola. Kenapa kau kawan dengan dia juga? Tak, aku tengok lori dia menarik dah. Sebab tu aku mari main dengan dia. Aku nak main lori juga, boleh tak? Boleh je. Aku nak minta maaf tau pasal hari tu. Memang salah aku. Aku pun nak minta maaf juga. Kau tak salah. Salah aku. Aku yang duduk depan kau. Kau mestilah sepak bola tu kan? Aku salah jugalah. Jom main. Jom. Habis tu aku nak main apa?